Seramai 18 individu termasuk beberapa pelajar ditahan dalam operasi haluan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ di beberapa hotel sekitar Pasir Gudang dan Masai awal pagi semalam. Operasi bersepadu yang dijalankan antara jam 10 malam hingga 4 pagi itu turut disertai 15 pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG. Menurut JAINJ, antara yang ditahan termasuk pelajar berusia 16, 20 dan 22 tahun selain beberapa individu bekerja di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Difahamkan pasangan pertama yang ditahan ialah lelaki berusia 25 tahun dari Air Baloi, Pontian bersama pasangannya, pelajar berusia 20 tahun dari Mersing. Mereka mendakwa menginap di hotel kerana sudah lewat untuk pulang ke asrama. Sementara itu, seorang lelaki berusia 23 tahun dari Terengganu ditahan bersama pasangannya berusia 22 tahun yang belajar di Johor Bahru. Lelaki tersebut memberi alasan singgah berehat selepas penat memandu jauh. Turut ditahan lelaki berusia 24 tahun dari Masai bersama remaja perempuan berusia 16 tahun yang dikatakan tunangnya serta pasangan dari Kelantan yang bertemu di Pasir Gudang. Selain itu, 4 warga Indonesia dan seorang lelaki warga Pakistan turut ditahan dalam operasi sama kerana dicaki berdua-duaan dalam bilik hotel.